Assalamualaikum orang. Hari ini Cik Na masak ikan pari asam pedas. Masak campak-campak je. Inilah bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia ada bawang putih, bawang merah, halia kita blend, dah siap kita tumis dia. Sampai dia pecah minyak. Okey, pecah minyak dah, kita letak serai. Kita letak bahan-bahan dia seterusnya. Ada bunga kantan. Lepas tu kita letaklah ikan pari kita. Masak campak-campak je. Lupa letak biji ketumbar tadi, kita letak belakang. Lepas tu kita letaklah kacang bendi kita. Lepas tu kita letak garam, aji, motor. Letak aji dan motor. Tambah lagi tak masin. Benar Cik Lani suka makan masin. So kita letaklah asam jawa. Masih lupa je. Dah siap. Seterusnya kita buat sambal lada. Tak ada limau. Kita letak lejaklah apa yang ada kan. Bahan-bahannya tadi nampak kan. Lada dan tomato, bawang tu je. Dah siap. Dia ada limau, letak lejaklah cuka apa yang ada di dapur. Kacang bendi kita pun dah masak. Dah siap. Kita pun hidanglah makan. Nasi pun panas-panas, berasap-asap. Kasih sejuk dulu. Cik Na pergi sebelah, tengok ikan panggang dah siap ke belum. Inilah rumah di sebelah. Anak Cik Na yang panggang. Dah siap pula. Cik Na pun bawa balik. Okey, sampai sini je video Cik Na. Bye-bye. Jom makan.